masuk hotel ketek. Lepas tu di negara. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam siri yang keberapa pun aku tak tahu. Ini adalah ke Posko bersama Boeing Power 4x4 yang mana penganjuran ulung-ulung kalinya Komando 1. Okey, kali ini Posko dipilih sebagai destinasi untuk menguji jentera masing-masing sambil mengeratkan silaturahim di antara semua peserta. Beratus buah, ini bukan sedikit, beratus buah kenderaan 4x4 dan juga motosikal menyertai event pada kali ini. Okey, aku macam biasa dengan motosikal. Okey. Kau post itu. Biar dia tengok. Kat ibu yang saya biasa. Je jok belakang je. Dia duduk dalam je. Go. Saya letak tangnya ambil atas bikal. Saya jaga off-road kan. Saya jaga off-road. Hari ni kita bersama cikgu off-road. Kalau nak ikutkan dia orang bukan nak sangat mengajar tapi disebabkan tugas dan tanggungjawab dia orang terpaksa. Jadi satu kelebihan
yang aku nampak lah dekat dia orang ni. Kau nampak tak? Tadi tu tok seh kapek. Dia orang jual kapek kat dalam tu. Tak tahu siapa yang punya. Tapi betul itu tok seh kapek. Musim ni okeylah dia orang masukkan motor biasa. Okey, sambung balik pak cikgu tadi. Dia orang ni apa yang aku nampak kelebihan dia adalah dia punya riding skill. Contoh muka Joy ni tiap-tiap minggu riding off-road, tiap-tiap minggu aku tengok, aku follow dia orang. Memang tiap-tiap minggu keluar masuk. Dia punya skill, dia punya ketahanan, dia punya energi memang tak boleh lawan. Kalau musim kemarau macam ni, dia orang berdebu. Kalau musim hujan, dia orang berlumpur. Kalau nak bandingkan kita ni bawa motor, jangan harap. Rasa kalau masuk endurance, dia orang nombor 1. Bagi motor yang sama, jalan yang sama, aku rasa dia orang duduk depan. Itu adalah kelebihan cikgu-cikgu yang dalam ni lah. Yang lain-lain bakal kita pun nak cerita lah. Adalah satu pengorbanan besar. Mewakili kita semua ni, dia pilih untuk berada di dalam mengajar anak bangsa. Aku harap suatu hari nanti jalan-jalan ke pedalaman ni dibagi. Tapi sementara tu jalan yang masih berdebu berlumpur macam ni, naikkanlah allowance dia orang. Allowance guru-guru di pendalaman, petugas-petugas di pendalaman ni naikkanlah. Sebab apa? Setiap kali keluar masuk aku tahu berapa ringgit nak repair motor, berapa ringgit nak masuk kos ni. Itu tak kira badan penat lagi. Memang betul-betul pengorbanan yang besar. Aku rasa yang dia orang telah bagi kepada kita semua. Aku nak cerita kat korang tau. Walaupun trek macam ni, kita tengok kering macam ni, nampak senang, tapi risiko je lebih tinggi trek macam ni berbanding yang trek berlumpur hujan tu. Risiko yang ni lebih tinggi. Risiko apa? Risiko kemalangan, risiko untuk jatuh motor. Satu contoh yang paling mudah adalah bila kita dapat trek macam ni. Kau tahulah jalan-jalan off-road kat Gomusang ni, hujan je boleh berubah. Sekejap je dia boleh berubah trek macam ni. Trek macam ni, bila kering macam ni, kita laju. For sure, rider akan laju. Bila laju, kita akan terlibat dengan kemalangan. Memang akan terlibat kemalangan. Sebab apa? Trek macam ni, dia punya keras jalan tu memang betul-betul keras. Lepas tu kena air sikit je, terus licin. Ni, trek Postcode ni, salah satunya memang selalu licin. Kena betul-betul berhati-hati. Sebab apa? Trek kering, rider akan laju. Mari kebal dia duduk atas hang. Atas hang masuk ni lah. Kebal kau ya. Kan dah.
Ayata nak ubi. Kita tengok Ayata tarik tu. Warna gelecoh ha. Kau tebik. Kebau tebik. Angkat tu. Motor dia tinggal ada tu. Ini? Oh kita naik. Pakai tu lah. Tobik dah. Tak, tak tebik. Atau dua ni. Oh, aloh nipis lah. Jangan video kan. Terus orang mau pergi bahan kau. Ayata jadi. Okay, jom. Depan kata lepas balik. Ha. Tu balik dulu. Nanti balik dah. Dah ke apa ada?
Bagi biasa ni, saja ni. Bagi biasa tapi saja. Lama tak buat motor ya lo. Ayah. Tebing ni. Patut am. Bak kayu. Kayu. Dah. Gapo ni? Gapo? Kau lembek sini. Akak weh. Iki. Bak kayu dia mau dek kayu. Tak biasa. Ha? Tak biasa. Kalau tak biasa tahu tu belah dah tu. Jalan penak tu. Tak biasa. Kalau dengan lemo tak biasa, jalan tahu tu lemo boleh bawa. Boleh dak. Dah hai payuh tu. Lemo boleh dekat musim tu. Kalau mau pergi ke jauh aja dia. Pak Lisi bahaya tu tak? Selu tu. Tak nak beli, tak nak pergi. Nampak. Motor kau ni yo power besar. Oh, cum. Bokocung. Ujungnya wiha ni kau eh. Nak wiha tu. Apa? Tak pun. Nah, kata pun. Ada. Nak utak gua kata. Motor tuti kaya dengan bawah ni dia tak ada orang mana. Jadi boleh lah. Macam mana? Motor tuti ni dia tak ada orang bawah. Kalau motor kau dia ada orang hok mu. Mana? Motor hok tadi. Mana tu dia? Tu ni. Dia tak ada orang. Dia bokok tu, Bukan foster kan? dia seruk. Bila bokok tu baru dia pergi. Aku tak naik topi. Tak topi. Topi ada kau ni. Betul ke? Yo, boleh bawa demo tak tu.
Oh, tak ada rasa soyak ni oh. Rasa soyak ni. Bapak tak boleh minyak ah. Ha? Soyak ni sikit. Dah dapat lagi? Ha? Dapat. Dapat ni. Dapat 2 liter. Kita dah sampai kampung Poskop. Sekarang ni kampung pun dah cantik dah. Rumah kerajaan baru pun dah cantik. Ini sungai terakhir. Aku sebenarnya dua kali dah datang kat Poskop ni dengan Abang Waifo dulu. Yang kali terakhir adalah semasa Rainforest tahun 2018, lalu ikut Perim dan Bukit Batu dan sampai ke Poskop lah. Sebelum tu aku datang pada tahun 2013 rasanya. 2013 semasa program Jejak Perwira. Ada sesuatu yang aku tengok balik kat sini. Ada satu batu asas. Batu asas ni dibina oleh dia dibina oleh 11 Independent Field Squadron Royal Engineer. Jadi base camp dia dekat camp Sedak Melaka. Dia punya padang terbang kat sini untuk drop makanan, untuk bantu polis SAS semasa darurat dulu. Dia ada bina satu batu dan monumen tu hilang. Selepas tu
kami jumpa monumen ni. Monumen ada kat bawah ni. Kami jumpa monumen ni dan kami letak semula semen kat situ. Ni ada gambar dia ni. Masa ni aku tengah pasang, tengah bina balik, letak balik masa program sejak bulan tahun 2017. Sekarang ni ada kat situ. Dia punya batu asas dia. Sekarang ni posko dah berubah, semua kemudahan ada. Macam mana? Duduk mana, Ji? Duduk mana? Sini. Dalam ni? Oh, macam Bebe. Ada. Abang kan lagi? Abang kan lagi? Apa? Masuk memang ada. Ada juga. Kan jadi? Baik. Pakai lagi. Ya. Ada satu pun itu. Mari jatuh. Oh, bisa. Tak. Abang ada kita tahu. Itu abang ada kawan. Lagi kita masuk bayar tu. Oh, dia lah. Pusing berkampungnya. Yes. Aku mula-mula heran juga sebab apa ramai sangat ada di kawasan ni. Rupanya dekat kawasan ni ada satu, sebelah kiri ni ada satu dewan ataupun sekolah tadika, dan tepi sekolah tadika tu ada wifi, free wifi, dan ada wifi yang berbayar. Jadi orang tu berkumpul dekat wifi lah untuk menikmati kemudahan internet. Jadi tak pelik lah orang kat sini pun dapat maklumat daripada luar melalui ini. Ada lagi berkampungnya. Sini kau ni. Dalam ni ada kampung ya, ada kampung. Itu betul tu. Dua tu. Tak kira kat ni. Malam ni ada apa malam ni? Ada apa malam ni? Ada nyanyi-nyanyi ya? Kita nak cari Cik Gau. Mana Cik Gau ni? Cik Gau dah di mana? Orang mau molek ni. Nasi Malay nak hidup kita weh. Oh, Malay ni ada wayang kulit ah? Hello. Tu. Beres? Tu.
Nah, Tapi. beres dah? Beres. Ah, mau tak jumpa sihat molek. Kesok kereta-kereta yang pergi. Oh, kesok. Boleh ambil tu. Deh. Nyepit di mana lah? Baru itu bah kau, bah lama dah. Oh, macam ni. Buah minum kau tu. Okey, nak masuk hotel kereta. Lepas tu di sini go. Angung. Oi. Negara lah ni. Oi tu buah kan? Oh. Mana Mahathir? Deh. Mahathir mana? Oh, buah. Oi tu buah saya. Oh, kan nak auto ni. Aku nak atas kamar ni dia. Dari itu. Oh, lo orang masuk hotel kereta. Lepas tu sini go. Aku mak arek akan ada sangat ni. Oh, Allah. Betul. Betul. Ada orang pacar kan? Beli tu. Air tu. Oh, sudah air. Mana jawab sahaja. Ada. Yang mana emang? Boleh. Aduh. Wi, siapa masalah? Awak apa tau?